Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu aku lagi sama nama Suami Channel. Oh lama bosku, lama aku tak bersiaran dekat aku punya channel sorry lah. Sebab nak apa kita panggil, perlukan semangat balik. Dia perlukan semangat, dia perlukan momentum. Lepas tu Liga pun baru start balik, boleh start balik. Macam tu slowly lah. Last kali aku ingat aku ulas pasal MU Liverpool, lepas tu kalah. Tapi kali ni season baru yang tak ada salah. Liverpool tak ada salah, City tak ada Pep, lepas tu Chelsea ada Zabi. Boleh dikatakan muka-muka baru lah juga. Tapi kita tengok apa yang berlaku. So of course lah, first kali semalam lah, result semalam. Sahabat kita kalah semalam lawan Hull. Hull ni dia baru naik 9 tahun Aku rasa 9 tahun dia absent daripada Liga. Lepas tu dia baru naik jumpa MU. First visitor dia adalah MU. Kita tengok menang lawan dengan MU. Result yang bagi aku boost dia moral ialah bila kau kelab bawah, lepas tu kau naik atas jumpa tim yang besar, tim kuat lah, tim yang kita panggil giant, lepas tu menang. Suka macam tim ni lah Kuala Kerai Kuala Kerai naik ke atas, lepas tu lawan dengan Johor contoh, menang. Suka contoh macam tu lah. MU kalah sebab orang duduk maybe orang expect carry dia akan sambung apa yang dia left off lah. Sebab sebelum habis Liga yang season lepas, boleh dikatakan cemerlang lah. Dia menang saja, banyaklah menang. Jadi season ni fan MU agak optimis lah, carry akan bawa ke mungkin cabar Liga, mungkin lah. Tapi semalam macam ada kita pakai pause, macam aku pause lah, pause buat ni video kan. MU semalam kena, aku tak expect lah. Lepas tu Arsenal langkah kanan, menang dengan Coventry City. Arsenal aku expect dia akan menang lagi lah season ni, sebab dia tak ada changes sangat. Dia ada beli player apa semua, tapi dia macam tu lah, coach yang sama, tim tu juga boleh dikatakan dia stick pada plan yang dia buat tu lah. So bagi aku Arsenal akan kekal. Bagi aku benda tu smooth running dia akan menang lagi Liga. Aku tak pelik kalau dia menang lagi. Dan ada pandit cakap kemungkinan dia menang tu selesa. Tapi ni atas kertas, bukan benda yang betul. Takut tiba-tiba dalam Liga dia kalah dengan tim biasa ke, dengan tim kuat menang contoh. Mana nak tahu, penyakit lama tu. Macam tu Spurs malam kalah dengan tim Brentford. Tim Brentford ni aku tak surprise sangat sebenarnya, sebab 2 season berturut-turut Spurs duduk relegation battle. Lepas tu season ni di Zabi berjaya survivekan Spurs lah. Dan season ni dia kena sambung lagi. Tapi sambung tu bukannya sambung survival lagi. Dia sambung sepatutnya dia duduk ke atas. Maknanya where supposed to be lah. Maknanya Spurs ni sepatutnya berada di tempat mana. Kalau ikutkan dulu Spurs ni nombor 4, 5 macam tu lah. Tapi kalau duduk nombor 17 lagi, memang naya lah sebenarnya Spurs. Tapi aku sendiri secara personal aku tak terkejut sangat. Cuma semalam dia ada striker baru dia, aku lupa nama apa. Tapi chances boleh dikatakan banyak juga. Cuma dia tak ni aku buat bila kau lawan tim-tim yang Brentford apa semua ni, beza ni adalah convert goal. Itu je sebenarnya. Next ialah malam ni Liverpool dengan Newcastle. Bagi aku tugas berat juga Liverpool tu, sebab coach baru Iraola. Aku tak berani nak predict Liverpool ni adakah top 4 ke. Aku tak berani macam tu. Sebab dia macam kita tahu pressure jaga Bournemouth dengan Liverpool ni lain. Sebab Bournemouth kau survive dalam
Premier League pun okey lah. Macam tu. Tapi bila dekat Liverpool ni, dia target PL, dia target CL. Besar tu, benda tu besar. Jadi Iraola ni, aku tahu memang dia tahu benda tu besar. Dan every coach, kalau kau daripada kelab kecil, orang offer ke kelab besar, ambil. Kalau aku pun ambil sebenarnya, sebab itu CV kita. Bila apa yang berlaku nanti, bila orang tengok, oh dia ni pernah coach ni, mungkin untuk kelab kita okey. Dengan Liverpool mungkin dia tak berapa sesuai. Contoh kan. So Liverpool pre-season pun bagi aku biasa je. Okay. Lepas tu tanpa Salah, tanpa assist. Salah ni kalau tak skor pun assist. Lepas tu Liverpool sekarang, aku tak tahulah kalau dia boleh dapat si Bakola tu dengan Baye. Bakola dengan Baye, PSG left out lagi. Sebab tengah nego lagi. Aku harap dapat lah. Bakola kiri, okay. Baye ni sebelah mana dia, Baye ni? Tapi sekarang kalau tak ada pun, ada si Rio. Rio boleh main di sebelah kiri. Tapi kalau dah tak boleh macam tu, dia pergi makan sebelah kanan lah. Jadi Rio ganti Salah ke sebelah kanan lah. Aku harap menjadi. Sebab apa? Sebab sekarang ni, of course, nak cari betul-betul yang ganti Salah tu susah. Sebenarnya susah lah. Nak ganti yang betul-betul Salah. Tapi kau boleh cari player yang power juga. Sebab setiap orang dia lain lah. Tapi Salah ni yang mungkin yang susah nak cari ialah finishing lah. Finishing ni bukan semua player ada. Skill senang nak cari. Mungkin ada skill, tapi finishing. Aku harap Liverpool dapat sangat lah si Bakola tu. Bakola aku cukup suka sebab World Cup dia memang perform lah. Baye ni aku tak berapa ni sangat. Aku tak berapa kenal mana Baye ni. Tapi kalau dengar yang orang tulis dalam artikel ke apa ke, cakap Baye ni kira power lah. Dia macam ala-ala Mane macam tu. Oh, kalau ala-ala Mane suka lah. Okay. So Liverpool season ni aku tak tahu lah macam mana, tapi tak apalah, sebagai fan kita akan tengok sajalah. Fan Liverpool ni ataupun mana-mana fan, dia akan tengok je. Kecuali fan tu jenis yang tukar. Kelab aku ni macam BODO je. Tukar kelab lah. Ada orang macam tu. Aku Liverpool macam mana pun sokong je lah. Sebab kita suka kelab. Kita bukan suka performance, bukan. Kita suka kelab tu. Jadi apa yang berlaku. Kita hadap saja season ni, kita hadap saja sengit. Aku duduk sama dengan member-member aku. Aku rasa season ni orang duk berebut nombor 2. Nombor 1 tu Arsenal dah. Nombor 2 tu siapa? City ke? Chelsea ke Liverpool ke? Macam tu kan. Tengok macam mana okay bosku. Tapi tengoklah, of course season ni memang menarik bagi aku. Memang dia open sebab kita boleh dikatakan macam reset lah. Reset sebab muka ke baru, dari segi coach baru, player pun ada yang masuk apa semua. Player biasa, tapi ada dua kelab yang Liverpool dengan City, kelab yang selalu bersaing untuk title apa semua. Tapi tak ada dah coach yang kira power lah. Macam Liverpool tukar lama dah kelab tu, tapi tukar lagi coach. Macam tu. City ni first time dapat Pep selepas 10 tahun. 10 tahun tu Pep bagi macam-macam lah. Memang agak mencabar Enzo untuk menggalas tugas Pep. Okay. Tapi tak apalah, kita tengok saja. Okay, untuk siapa yang buat macam ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share sekali betul lagi. Pada tu like sama channel study. Okay. So kita tengoklah malam ni macam mana. Prediction of course lah menang kan.